Hebat sambutannya, hebat semangatnya, hebat harapan kita untuk mengangkat dan merancakkan Madani di Sabah dan di Malaysia. Jadi terima kasih kepada terusan dan keluarga Akademi Kenegaraan yang mengambil inisiatif ini dan menjadikannya sebagai suatu wadah mengangkat keupayaan dan martabat kita. Turut hadir Menteri Besar Negeri Selangor, Amiruddin Syari. Saya percaya dalam kerangka latihan dan program pendedahan Madani ini diterangkan. Ini konsep negara. Dari Perlis ke Sabah. Apa lainnya? Kelainannya ialah kerana kita bicara soal kemampanan. Negara mesti maju ekonominya. Negara mesti membela nasib rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan sebagainya untuk rakyat. Kemudian asas mesti diperbaiki. Dari jalan, sekolah, maktab, guruan dan universiti. Klinik-klinik desa, klinik bandar, hospital mesti ditingkatkan. Ini direncanakan oleh banyak negara. Tapi ini juga menjadi pusat perhatian kita. Sekarang kita bicara soal teknologi baru. Semiconductor, AI. Tapi kelainannya apa? Dalam semua hal ini kita bicara soal tata kelola. Mau jadi pemimpin, guru, ketua jabatan, menteri, mesti jaga nilai tata kelola ini. Kalau tidak, negara rosak. Negeri dengan hasil mahsul yang banyak, balak yang banyak, tapi kekayaan tidak melimpah kepada rakyat. Hasil yang banyak dipunggah untuk memperkayakan beberapa kerat manusia. Sebab itu saya katakan soal nilai, soal akhlak, soal karamah insaniyah itu menjadi tunggak yang merentas semua perkara yang kita bicarakan soal negara Madani. Ini isu dia. Bukan isu pertelagahan kita di antara negeri. Bukan di antara kaum. Bukan di antara agama. Muslim, Kristian, Buddhis, Hindu. Negara ini merangkul semua. Semua menjadi warga kita dan anak-anak kita. Kita tidak pilih jadi Melayu atau Dusun atau Murut atau Kadazan atau Dayak atau Iban atau India atau Cina. Kita dilahirkan begitu. Bukan untuk bermusuh. Untuk lita'arafu. Kenal, menghormati dan mengangkat martabat manusia itu. Ini yang menjadi intisari latihan kita. Kalau tidak, kita akan berpecah. Bertempur bukan isu pokok. Dan ketua-ketua yang mengajak kita bertempur itu kaya-kaya semua. Dan banyak dalam pengalaman curi-curi dan sakau-sakau. Tapi anak-anak diminta bergaduh. Dan bila dibicara hak negeri, hak kaum, hak kawasan. Bila ada kuasa, hak aku, hak isteri aku, hak anak aku. Faham apa yang saya nak maksudkan ni? Ya. Jadi kita kena fikir. Akademi Kenegaraan ni, tuan-tuan, itu memberikan ruang kita berfikir. Critical thinking. Dengar boleh. Nilai dengan cerdik dan pintar. Kalau tidak, kita jadi mangsa. Apalagi ni musim Sabah dekat pilihan raya. Bertempur. Semua jadi hero-hero belaka. Betul kalau hero, takkan masa pilihan raya saja. Di mana kamu tahun lalu? Di mana kamu 2 tahun yang lalu?
Di mana kamu semasa kamu jadi menteri dan penguasa? Mengapa hal-hal yang kamu sebut itu tidak dilaksanakan ketika itu? Saya sangat ingat dan saya pesan kepada kawan-kawan saya, jemaah menteri, nak laksanakan masa kita berkuasa, buat sebaiknya, sebersihnya untuk membela nasib rakyat. Besok dah bersara, beleter sana sini, cerca sana sini, tak patut orang pakai lagi. Orang ditanya, masa kamu berkuasa kamu buat apa? Kamu tuntut apa? Ingat betul-betul, ini bukan dimah dia. Orang akan bertanya. Kita akan bertanya, dan sekarang saya ditanya. Semasa saya ada kuasa. Sebab itu jawapan saya, kita lakukan sedaya upaya kita melakukan perubahan dan pembaharuan dan reform untuk kebajikan rakyat. In uridu illal islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Aku akan lakukan perubahan ke arah kebaikan sedaya upaya aku. Itu dia madani. Bukan selesa. Aku dah buat. Belum. Ya, kita dah buat. Kita luluskan berbilion-bilion. Tengok jalan kampung. Tengok klinik desa. Tengok tandah sekolah. Tengok perpustakaannya. Lihat kemudahan mahasiswa. Anak-anak. Ini kita nilai dari keberkesanan dan kita harus perbaiki. Benar. Ada kebaikannya dan saya syukur alhamdulillah. Kerana bila kita adakan ASEAN baru-baru ini, kita mendapat jadi perhatian dunia. ASEAN itu, mesyuarat ASEAN itu tiap tahun. Tahun lalu di Laos, sebelumnya di Jakarta, di Indonesia, dan tahun depan di Filipina, dan tahun berikutnya di Singapura. Itu bergiliran. Tetapi tidak dapat dibungkiri kenyataan bahawa bila kita adakan ASEAN di Kuala Lumpur, itu ASEAN pertama kali mendapat perhatian dunia. Bukan saja kerana kehadiran pemimpin besar dunia, tapi cara rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, pelbagai agama bersatu mengangkat martabat negara kita. Ya. Orang lihat itu. Polisnya. Dia tak tanya polis itu dari mana, dari Sarawak, dari Sabah, dari Pulau Pinang. Tak. PDRM-nya. Cekapnya, kecekalannya, disiplinnya. Anak-anak mahasiswa yang sukarelawan. Ada dari Sabah, ada dari Perlis. Dikumpulkan ratusan orang bekerja. Saya lihat, saya kagum. Ya. Anak-anak ini belum lagi selesai pengajian. Tapi kerja dengan dedikasi, dengan semangat, dengan disiplin. Untuk apa? Untuk angkat nama baik Malaysia sebagai negara yang hebat di dunia ini. Dan kita saksikan. Biasalah orang kritik, orang cemburu, orang hasad dengki itu ada. Duduk dengan Presiden Trump pun dia marah. Dia kata mengapa duduk dengan Amerika. Dia duduk dengan negara China pun dia salah juga. Orang China ni tak ada baik. Kemudian duduk dengan negara Afrika. Dia kata apakah mengenal Afrika dengan ASEAN. Semua tak kenal. Ini orang yang berpenyakit. Apa penyakit dia? Penyakit tak kenal. Jadi kita itu. Tapi yang penting, ya, bila nama kita harum, bukan sekadar mesyuarat, bukan saja PM, ini mesyuarat. Orang lihat jalannya, orang lihat pembangunannya, orang lihat cara kita kendali, disiplin kita, keselamatan negara, semuanya itu orang lihat. Dan lihat Malaysia ini diangkat dalam peta dunia sekarang. Alhamdulillah. Sebagai anak Malaysia, Kedah ke, Kelantan ke, Sabah ke,
kita bangga. Sebab itu saya kata negara ini harus pertahankan keamanannya dan kestabilan politiknya. Jangan bila bertempur itu hiruk pikuk. Saya enggak nak pecah belah kan. Ada orang, saya baca sentimennya. Yang kadang-kadang ada yang dari luar negara, anak Malaysia, semua tak betul. Cakap pasal Islam, tak betul. Cakap pasal bahasa, tak betul. Cakap pasal peruntukan Sabah, tak betul. Apa yang betul? Boleh tegur, biar membina. Negara ini mesti saya katakan mula dengan memilih wakil kita, pimpinan kita yang boleh mengangkat martabat negara. Bukan nak timbulkan permusuhan. Senang saja. Saya nak jadi hero Melayu. Sokongan Melayu akan bertambah. Tapi saya bertempur dengan yang lain. Ada orang pula datang dia jadi hero India. Ada orang pula jadi hero Kadazan. Atau Murut. Oh, dia saja pejuang Murut yang hebat. Ya, dia menang di kalangan Murut. Di kalangan lain apa jadi? Nak bertempur. Kalau hebat pemimpin Murut itu dan Kadazan itu, atau Dayak itu, ataupun Bugis atau Suluk, hebatnya kerana dia sanggup bekerja sama mengikat perpaduan di kalangan kita. Kalau dia tidak sanggup begitu, dia tidak akan bantu Sabah. Kita kerajaan persekutuan, kerajaan madani. Kita ada hubungan yang baik dengan kerajaan Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji. Untuk apa? Tanya dia. Saya pernah jadi belas tahun dulu Menteri Kewangan, menteri-menteri. Sebelum ini. Sebelum masuk penjara. Kemudian, sekarang Perdana Menteri. Dalam tempoh 3 tahun, saya Perdana Menteri yang paling banyak kali datang ke Sabah. Apa? Saya minta balak? Tak ada. Saya minta kontrak? Tidak ada. Saya minta projek? Tidak ada. Saya hanya dengar untuk bantu rakyat Sabah. Itu tujuan saya. Isteri pun tidak. Cukup satu. Azizah di hatiku. Baik. Sekarang bicara. Sabah ditinggalkan, diketepikan. Saya nak tanya, kamu dulu jawatan apa? Oh, Menteri Sabah? Atau Menteri Persekutuan? Atau ahli parlimen? Atau ahli Dewan Negeri? Kalau dulu itu soal dulu. Saya bicara ni 3 tahun, hampir 3 tahun, 22 bulan November ini 3 tahun. Saya Perdana Menteri Kerajaan Madani. Saya boleh jawab. Ya. Sejak kita ambil alih, lihat di paparan tadi, kita tambah peruntukan pembangunan untuk Sabah. Meningkat peruntukan negeri tertinggi di Malaysia kepada negeri Sabah. Ya, ini kenyataan. Saya anak Pulau Pinang. Kalau ikut sentimen, saya nak bagi Pulau Pinang semua. Tapi tidak, saya Perdana Menteri Malaysia. Yang miskin ramai di Sabah. Jalan lubang di Sabah. Sekolah naif di Sabah. Bantu mereka. Dan ini tanggungjawab kita dalam kerajaan. Jerit-jerit apa? Musuh-musuh apa? Betul atau tidak? Ya. Jadi saya nak faham ini. Ini bawa musuh 40%, 40%. Saya nak jawab 40% ni. Berapa tadi saya di pasar,
Ada orang tanya, tu saya bagi 40%, 40%, saya 40%. Saya kata, okey, 40% apa dia? 40% daripada cukai. Okey, bagi pada balik berita. Okey. Boleh. Dengar. Dah 40% saya kata. Dia termasuk 40. Jadi malam mimpi 40%. Bangun besok 40%. Dengarlah dulu. Saya tak mau pertahan yang dulu. Sebelum ini. Saya nak jelaskan kerajaan Madani. Berapa tahun 2024 hasil cukai pendapatan, hasil pelbagai cukai yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan? Berapa? Keseluruhannya 1 bilion, 5 bilion, 8 bilion. Keseluruhannya 10 bilion ringgit hasil Sabah ambil ke Putrajaya. Wah, banyak. 40%. Dengar dulu. Baik. Berapa yang Kerajaan Persekutuan belanja untuk Sabah? Bangunkan sekolah, perubatan, kirim doktor, sempadan Eskom, kawal sempadan, pertahanan, semuanya. Kita ambil hasil 10 bilion. Kita bagi balik 17 bilion ringgit. Sebab apa? Sebab kita pakat di antara persekutuan dan negeri gunakan hasil kita membangunkan semua negara di Malaysia ini. Dan kebetulan Sabah sedikit ketinggalan. Kita bantu lebih. Kelantan, negeri miskin. Masalah banjir tiap tahun. Kita belanja berbilion ringgit. Walaupun negeri pembangkang. Hasil sedikit, negeri miskin. Perlis, negeri miskin. Cukai tak cukup. Gaji pun Kerajaan Persekutuan kena bayar. Bayangkan. Ini sekurang-kurangnya Sabah ni jauh lebih hebat. Gaji pegawai kerajaan negeri yang bayar. Perlis, gaji pegawai kerajaan itu dia bayar semuanya oleh persekutuan. Sebab cukai dia kecil. Ini baru negara. Saya kena jaga Sabah. Saya juga kena jaga Perlis. Anak-anak harus fikir, anak-anak ini anak Sabah. Tapi juga anak Malaysia. Kita nak semuanya berhasil. Jangan bila kempen ni seolah-olah tak ada lain lah. Bukan dekat Sabah. Kalau ranau. Kalau keningau. Fikirlah Sabah. Fikirlah negara kita. Kita nak angkat ini negara kita. Angkat Sabah, angkat Malaysia. Ada. Bila saya sebut 17 bilion, tak patut. Kena kira lain. Saya kata tak apalah, kira lah lain, saya dengar. Sebab, kata dia, patutnya lebih lagi. Saya nak tanya, masa kabur perintah, ini, mantan-mantan Perdana Menteri datang kempen di sini. Masa dia Perdana Menteri, berapa dia bagi? Jauh lebih kurang. Kamu nak marah saya sebab apa? Saya bagi lebih. Masa kamu Perdana Menteri, kenapa kamu tak bagi? Ya. Jadi, ini yang menjadi persoalan. Apakah cukup? Tak cukup. Tak payah sudah beritahu, saya tahu jawabnya. Apakah cukup bagi Bersabah? Tak cukup. Tanya, Perlis cukup? Tak cukup. Kelantan cukup? Tak cukup. Ini Selangor, Menteri Besar. Negeri paling kaya di Malaysia. Tanya dia, bagi Kerajaan Persekutuan bagi cukup? Dia kata tak cukup. Sebab negeri Selangor bagi hasil jauh lebih banyak, kita belanja kurang daripada itu. Jadi dia kata tak fair. Tapi kalau saya kata, kalau kita bagi semua yang kita ambil daripada Selangor, bagi balik pada Selangor, siapa nak tolong Perlis? Siapa nak tolong masalah banjir di Kelantan? Siapa nak tolong Sabah? Jadi tolong fikir sama. Kita ada MA63. Betul, MA63. 3 tahun lalu Sabah bincang. Ini sekarang baru kita bincang. Saya lantik timbalan Perdana Menteri 2,
Datuk Seri Fadilah untuk pengurusikan technical committee. Tanya SUK pada. Ada mesyuarat, bincang, ini setuju, jalan, ini belum setuju, nanti, ini gunting lagi. Itu cara kita dalam kerjasama kita, bukan untuk berperang. Jadi saya nak anak-anak faham, ni tolong bagi penerangan. Siapa cakap aja tolong jawab dengan baik. Sebab kalau kata tak bagi saya, sedaya upaya kita kerja kuat. Saya bukan muda macam anak-anak. Ya. Tapi sedaya upaya kita. Nak baik dengan semua negara untuk apa? Oh, saya baik dengan Presiden Trump sebab dia bagi pen Presiden United States. Adik. Saya sebagai kawan, dia bagi pen, thank you very much, President, it's a nice pen. Itu pun saya ambil, tak. Saya letak ini sebagai hak kerajaan Malaysia. Saya tak ambil untuk diri saya. Jangan banding saya dengan pemimpin lain. Dapat kereta, dia ambil. Dapat jam, dia ambil. I don't take those. Ya. Lihat di Seri Perdana. Jam mahal yang diberi oleh negara-negara. Okey, saya boleh pakai tapi saya rekod hak kerajaan. Saya berhenti Perdana Menteri kena berserih pada kerajaan. Saya ada Mercedes. Kurnia. Kepaduli Yang Maha Mulia Tuan Agung, dia tengok, dia kesian saya pakai Proton. Pinggang saya tak berapa kuat. Dia okey. Ya tuanku, batik ini Perdana Menteri. Tak boleh. No, you take. Jadi tuanku, atas ihsan dia, bagi Mercedes. Saya kata okey. Saya terima. Saya daftar Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Bukan nama Anwar Ibrahim. Dia cek untuk kau saya. Kurnia daripada Agung itu hak kerajaan Malaysia. Bukan hak pribadi saya. Orang yang lain sebelum ini, semua jadi hak pribadi dia. Yang cakap banyak. Ya. Okey? Ya. Kalau saya ambil pribadi, orang tak soal sangat. Tapi saya nak bagi tahu, kita kena cakap dan laksanakan. Dan tidak mudah. Tidak mudah. Sebab itu saya kata, belum puas hati tak apa. Tapi bagaimana nak selesaikan? Untuk undi. Pilih wakil. Sama ada wakil saya cara langsung. Parti yang saya pimpin. Ataupun yang boleh berkawan dengan saya. Unding dengan baik. Janganlah pilih orang yang benci dekat saya nak gunting dengan apa, saya tengok muka dia pun, aduh. Faham tak? Jadi, mestilah cari jalan kerjasama yang baik. Oh, tapi ada 122, peruntukan khas, patut dari Sabah. Kerajaan patut bagi. Baik. Dulu berapa? Tak 16 juta, tak 26 juta, bertahun-tahun. Kemudian, kerajaan dahulu minta 56 juta. Saya kata tak boleh. Biar kita gunting. Jadi kita gunting Sabah dan Sarawak. Bila kita gunting, saya naikkan dari cadangan 56 juta jadi 300 juta ke Sabah, 300 juta ke Sarawak. Baik, belum cukup. Gunting lagi. Tahun lalu dalam belanjawan, tahun ini dalam belanjawan saya sebut interim. Sementara kita nak tamatkan, kita bincang bersama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, kita luluskan 600 juta ringgit untuk Sabah, 600 juta ringgit untuk Sarawak. Itu pun saya sebut interim, sementara rundingan diadakan. Oh, mahkamah kata gunting. Tak apalah, itu keputusan mahkamah. Kita dah gunting belum? Kita gunting. Sebelumnya ialah, sebelum 22 aja jangan tanya saya, tanya mereka. Tapi kita gunting. Ada jantung kuasa gunting. Ada persetujuan muktamad? Belum. Ada persetujuan sementara, interim. Maka kita bagi 600 juta ringgit. Gunting lagi. Itu hanya peruntukan khas. Kalau boleh, Ustaz,
bagi penjelasan keterangan ini soal dasar kerajaan yang diputarbelitkan. Cukup? Belum cukup. Memang kerajaan Sabah dan Sarawak kata belum. Ini hanya persetujuan sementara. Gunding tak? Ada gunding. Setuju sementara? Setuju sementara. Sabah, Sarawak setuju sementara. Persekutuan pun setuju sementara. Kita gunding. Kerana kita tengok juga kedudukan keuangan. Saya boleh janji bagi 2 bilion. Duit dari mana? Hutang dulu. Boleh, tak boleh. Jadi ini fakta dia. Saya harap anak-anak faham. Yang penting ni apa dia? Saya tanya tadi daripada IPG. Tingkatan 6 ada. IPG. Yang penting apa kita? Sekolah kita, klinik kita, jalan kita. Ini yang penting. Jadi saya rakan-rakan yang nak bertanding pilihan raya, cakap wakil rakyat. Carilah jalan. Bantu rakyat. Jangan bagi rakyat marah-marah. Kemudian bila kamu perintah, kamu yang kaya, rakyat kekal miskin. Jangan begitu. Negara ini bukan miskin. Sabah pun bukan miskin. Cari orang yang ada amanah. Yang syukurkan nikmat Allah SWT. Tidak guna kuasa untuk kayakan diri mereka. Dan ada di kalangan kita. Jadi saya harap hal ini difaham. Hari ini dalam majlis lain, saya akan jelaskan sekali lagi. Dengar baik-baik. Belum pernah. Saya tak kata dulu kerajaan negeri dulu atau persekutuan tidak buat apa-apa. Mereka buat. Tapi tak ada tolak tandingnya dari segi komitmen kerajaan persekutuan sekarang, hari ini, membantu rakyat Sabah. Saya boleh cabar kalau orang boleh bagi penilaian itu. If you say it's not perfect, not satisfactory, fine. But you can never question the fact that we have done more. We are committed to assist as part and parcel of our agenda. None comparable to what has been done in the past. Jadi saya harap anak-anak bawa mesej ini. Ini kenegaraan kita. Ini mesej akademik kenegaraan. Ini kalau nak rancakkan madani, mesti begitu. Sepakat. Bersatu. Ada tekad. Nilai yang baik. Angkat martabat rakyat kita dan negara kita. Dan kita mampu lakukan begitu. Malaysia hari ini sudah menjadi negara yang dihormati dunia. Pelancongan meningkat cepat. Semua lapangan terbang kita terdesak sekarang. Kerana naik jumlah pelancongan itu terlalu pantas. Lapangan terbang Kota Kinabalu kena baiki. Lapangan terbang Tawau tak pernah kita fikir nak jadi besar, terpaksa dibaiki. Lapangan Kota Baru Kelantan sekarang jadi international airport. Lapangan Pulau Pinang yang sudah besar mesti dibesarkan lagi kerana terlalu sesak. Kuching kita besarkan. Saudara, ini Malaysia hari ini kerana komitmen kita untuk angkat martabat negara kita. Dan bayangkan umpamanya pertama kali dalam sejarah, bayangkan tahun ini, tahun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, inilah tahun paling banyak, paling tinggi peruntukan untuk pendidikan di negeri Sabah, sekolah baru di Sabah, sekolah menengah agama di Sabah, sekolah menengah sains di Sabah. Ini tahun pertama yang kita lakukan. Berikan galakan, berikan sokongan ke arah itu. Kita boleh menjerit, maki hamun sana dan cerca sini dan cabar sini. Tetapi akhirnya rakyat yang harus mendapat manfaat. Kamu jerit jadi hero kaum, suku kaum, rakyat tak dapat apa. Kemudian yang pasti pemimpin-pemimpin itu senarai yang mendapat habuan yang tinggi.
kita kena tukar kan. Saya harap rakan-rakan, anak-anak faham dan bawa agenda ini. Saya lakukan sedaya upaya saya. Dan saya bersyukur kerana pasukan menteri-menteri saya, kerjasama kerajaan negeri sangat baik. Dan saya nak gunakan saki baki umur saya, insya-Allah sihat, untuk bekerja. Saya nak Malaysia ni hebat dan harum namanya dan bahagia rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, kita buka sesi ruang ini untuk hadirin kita mungkin mengajukan soalan kepada Yang Amat Berhormat kita. Ini ruang, ini peluang. Dipersilakan. Mohon berikan nama, perkenalkan diri, dari mana dan seterus saja soalan kepada Yang Amat Berhormat. Dipersilakan. Terus soalan. Ya. Terus soalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nama saya Muhammad Syazwan Afif bin Badrin, mahasiswa Unitar Kota Kinabalu. Soalan saya, dalam usaha kerajaan memperkukuh kualiti pendidikan tinggi negara, terdapat pandangan bahawa jurang antara IPTA dan IPTS masih ketara dari segi pengiktirafan, pembiayaan dan peluang graduan. Apakah langkah kerajaan untuk memastikan pelajar IPTS juga mendapat peluang dan sokongan yang setara, terutamanya dalam aspek beasiswa, latihan industri dan kebolehpasaran kerja? Terima kasih. Terima kasih. Tentunya bagi kerajaan, fokus kita pertama IPTA. Tapi IPTS juga anak-anak kita. Sebab itu dalam dialog saya juga pergi kepada IPTS. Mendengar dan minta supaya kurikulum mereka itu sesuai dengan tuntutan industri dari segi pekerjaan. Tapi kalau dari segi kursus, kita kekurangan sekarang. Dalam bidang undang-undang, accountancy, perubatan, digital, AI, we are very short. Jadi saya tidak fikir ada masalah pengangguran dari graduan. Sekarang kalau ada pun di beberapa bidang liberal arts yang sekarang kita rencanakan, Tengku Zafrul ada di sini, maknanya untuk adjust supaya kalau boleh mereka alih setelah lulus, berikan kursus khas, terutama dalam bidang digital, AI dan juga penguasaan bahasa. We are very short of guru-guru bahasa Inggeris. Sebab selain daripada bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi, bahasa pengantar, kita juga nak tingkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris di kalangan rakyat kita. But I don't think you need to worry too much about it because we are doing our best to address this. Thank you. Okey, seterusnya ada lagi soalan daripada peserta kita yang amat berhormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okey. Saya Kanci Abdullah. Okey, di belakang sana. Silakan tuan, terus dengan soalannya. Menyoal, tetapi saya nak menjemput Yang Amat Berhormat datang ke Pulau Gaya kerana sekolah kami terlalu ujur. Ya, kemarin kami telah dilawati oleh Timbalan Menteri Pendidikan. Jadi ada perbincangan sedikit, tapi maknanya adalah positif di situ. Tetapi saya mewakili warga SMK Pulau Gaya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri datang ke Pulau Gaya. Okey. Terima kasih. Hari ini tak sempat, saya nak pergi Tawau lepas ni. Nanti kita rancanglah insya-Allah. Kalau boleh saya ubah suai tahun depan sampai Pulau Gaya. Okey? You bagi makan jatuh bagi makan sedap sikit Pulau Gaya, nah. Okey, insya-Allah saya cuba tahun depan saya ke Pulau Gaya dan sementara itu apa-apa keperluan asas bangunan dan sebagainya saya akan dapat cuba bereskan. Mustafa di sini. Ya, nah, dia tengok Pulau Gaya apa-apa yang keperluan segera saya luluskan. Apa kemudahan asas.
Yes. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Seri. Nama saya Muhammad Dandan bin Farsaudi, bakal graduan Universiti Malaysia Sabah dan sekarang saya menyandang jawatan Presiden Fellow SMJ, merupakan satu program inisiatif di bawah Kementerian Bila Sukan Sabah. Jadi Datuk Seri, soalan saya sendiri sebagai generasi muda sedar bahawa Malaysia sekarang sedang berada di dalam satu perubahan sosioekonomi dan digital yang semakin rancak. Namun, dalam proses tersebut, dilihat bahawa kebebasan bersuara belia masih belum mencapai tahap ideal. Ini kerana masih terdapat stigma dan persepsi bahawa apabila belia ini bersuara atau mengetengahkan suatu isu, mereka dianggap agresif, kurang sopan dan malangnya ada setengahnya kurang digemari oleh sebahagian pemimpin. Baik. Selain itu, saya juga secara peribadi melihat bahawa suara belia seringkali sebenarnya didengar datang daripada belia yang berkepentingan di platform yang terkawal dan kadang-kadang bersifat tidak organik, seolah-olah ia telah dirancang untuk kedengaran profesional, sedangkan realiti di lapangan lebih kompleks daripada itu. Baik. Jadi, soalan saya, apakah langkah praktikal dan terukur yang dapat dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh kebebasan bersuara? Yang kedua, menghapuskan stigma terhadap suara kritikal belia. Dan yang terakhir, menyediakan platform kepimpinan muda yang mampu membuat keputusan sebenar, bukan sekadar simbolik, supaya belia boleh mencadang, menegur dan memastikan pemimpin bertindak dengan lebih efisien. Mohon untuk terus Terima mencadang. kasih. Terima kasih. Itu kan soalan hebat. Saya tak ada halangan, saya tidak ada sekatan, saya tak ada stigma. Tanyalah apapun. So it is fine. Jadi kalau nak tanya kata bahawa ada tuan, tak ada. Ini yang bagi saya tak tahu siapa pun. Dia tanya. Terima kasih. But it's important point ya. Ada yang mengatakan sekat kegiatan mahasiswa. Arahan kita kepada semua universiti beri kelonggaran. Itu arahan jelas. Baik. Tapi kalau mahasiswa itu bangkit, kemudian dia kata, orang ini rasuah. Orang itu boleh charge libel. That is law. Dia tidak bermakna bila dia ada kebebasan. Kebebasan untuk fitnah orang. Seperti dalam media sosial sekarang. Kalau dia kata, kita mau kerajaan lebih tegas membantah rasuah, saya fine. Tapi kalau kita sekarang ni Perdana Menteri pelindung perasuah besar, itu kan tak betul. Saya ambil tindakan sedaya upaya. Oh, kerana dia tak setuju, ada 1-2 kes. Itu bukan baru, kes lama. Dia lepaskan dulu. Nak salahkan kita buat apa? Jadi kena bezakan hak bersuara, hak mencerca, hak memfitnah. Tidak ada hak memfitnah. Orang itu boleh saman. Orang tanya, oh Anwar sebab tak saman? Saya tak laratlah aku nak saman banyak sangat. Tetapi kena ikut rule of law. Kalau ada umpamanya ketidakadilan, umpamanya mahasiswa itu bangkit, dia tanya, Naib Chancellor tidak menjalankan tugas dengan baik atau Menteri Pendidikan Tinggi harus dipetikai soal ini. Atau Perdana Menteri. Berapa banyak saya dialog temu Anwar di universiti yang secara langsung dan tidak mengkritik saya. Saya tak ada masalah. Tak ambil catat dan amaran dia, tak ada. Tetapi kalau dia kata, Anwar kamu rasuah ambil berbilion-bilion. Itu kamu kena jawab. Kerana itu fitnah. Saya gaji pun tak ambil, kamu kata saya rasuah apa? Ya. Jadi itu yang saya nak tekankan, di antara hak bersuara dengan menggunakan istilah liberal barat ini, mencerca orang sesenang hati. Tidak boleh. Umpamanya ada di satu kes di mana dia mencerca gajah-gajah Melayu. Itu sistem kita begitu. Kamu kritik Perdana Menteri boleh. Kamu kritik cerca agung tak boleh. Itu undang-undang kita. Peraturan kita. Dan negara ini patut kawal. Dan kebanyakan negara di dunia di mana ada institusi begitu, itu dikawal untuk menjaga harmoni. Tetapi dalam majlis-majlis seperti ini, kita dibolehkan. Jadi saya nak jelaskan, tapi kalau ada satu mahasiswa merasakan ada bidang-bidang di mana universiti ataupun penguatkuasa itu terlanjur, saya tak ada masalah. Saya boleh betulkan.
saya boleh baiki. Tapi sudah lihat, saya pun tahu juga yang di Sabah, boleh saya tak jawab pun. Orang yang mencerca, bakar gambar saya tak jawab pun. Ya. Kerana ya anak muda kadang-kadang terlanjur sedikit. Tapi kena bagi tahu, mana boleh begitu. Ada umpamanya social media. PMX ini harus dibunuh. Itu kan sudah satu kes jenayah. Saya tak jawab, tapi PDRM harus ambil tindakan. Jangan tunggu sampai dibunuh baru ambil tindakan. Kerana kenyataan-kenyataan itu bukan kenyataan yang sehat. Itu tak ada adab. Ya, dan melakukan ada unsur jenayah. Jadi itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Teruskan soalan. Di manakah berada? Saya Jaafar Mahmud daripada Okey, di belakang sana. Okey. Gabungan Enjoy Islam Negeri Sabah. Okey, ada satu soalan. Baru-baru ini kita telah mengadakan persidangan ASEAN di mana Datuk Seri telah mengatakan akan menggunakan platform ini sebagai menyatakan pendirian tegas tentang isu Palestin walaupun berhadapan dengan Presiden Trump. Dan soalannya bagaimana kerajaan persekutuan memastikan bahawa penegasan prinsip kedaulatan moral ini tidak akan membawa sebarang tindakan tegas ataupun tindakan balas daripada pihak Amerika dan memberi tekanan kepada ekonomi, politik dan boleh menjaga kedaulatan negara kita ini. Soalan. Baik, terima kasih. Bila Presiden Donald Trump datang atas undangan ASEAN dan tentunya ke Malaysia, dan kita sambut dia dengan baik, adat kita menghormati tamu. Seperti mana juga kita sambut Presiden Xi Jinping dulu. Ada orang kata, oh tapi tarian ini di lapangan terbang tak pernah diadakan. Tak betul. Saya sambut Presiden Xi Jinping dan tarian. Cuma Presiden Xi Jinping tak menari lah. Baru ni bila jumpa Presiden Xi Jinping, saya bergurau dengan dia. Saya kata, Trump did dance, Mr. President. Dia kata, oh PM Anwar, I do not know how to dance. Baik. Dalam pertemuan saya, sama dalam The Beast, yang kereta dia macam tank tu, dan 3 pertemuan lain, perjanjian damai Kemboja, Thailand, United States, Malaysia, saya dengan Presiden Trump mempengurusikan. Kemudian United States ASEAN. Saya juga bersama dengan Presiden Trump menemui. Jadi ada 3 pertemuan. Dalam ketiga-tiga pertemuan itu saya sebut, terima kasih kepada Trump kerana menghentikan serangan Israel ke atas Gaza. Tapi saya sambung dengan mengatakan, Mr. President, you need to continue to pursue a comprehensive solution. Ini tak disebut oleh banyak negara lain depan Presiden. Saya sebut. Kerana henti serangan itu sementara. Tapi mesti jamin makan, minum dia, hak dia, perubatan dia, pembangunan negeri dia. Baik. Apa ada tak ada risiko? Ada. Tapi sebab itu saya kata saya sampaikan dalam suasana yang baik. Saya tidak mau tunjuk musuh dengan Amerika Syarikat. Ya, walaupun saya tahu ahli-ahli parlimen PAS dengan bersatu serang saya bab itu. Dia kata saya gadai maruah. Saya serah negara kepada Trump. Ini dia cakap politik itu biasalah. Tapi tak adil. Serah apa? Kita berani menyuarakan, bila katakan comprehensive solution, itu berbeza dengan 20 point. 20 perkara itu hanya menghentikan peperangan. Komprehensif itu maknanya mengembalikan hak dan legitimate aspirations of the Palestinian people. Itu lain. Kita suarakan, sebab itu saya pertahankan supaya ada hubungan yang baik. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Kalau betul kita ini jadi boneka dan alat Amerika,
Hari Ahad kita tanda tangan dengan Amerika. Hari Isnin kita memperkurusikan ASEAN tanda tangan dengan negara China. Saya undang Brazil dan Afrika Selatan yang tidak disenangi oleh Amerika. Tapi kita negara bebas dan berdaulat. Dan kita berhak menentukan apa yang lebih baik pada kita. 2 hari yang lalu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump katakan dia tidak setuju sidang G20, Grup 20 di Afrika Selatan. Dan Amerika tidak akan mengirim mana-mana utusan dan tidak menyokong. Tapi saya terima undangan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, yang berbeda dengan dasar luar Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana saya memimpin negara merdeka, berdaulat dan bebas. Kita berhak menentukan. Ya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya. Walaupun dengan Amerika itu negara penting bagi Malaysia sebab pelaburannya tinggi, perdagangan tinggi dan negara kita ke arah digital dan AI. Boleh tak soalan terakhir sebab saya dah acara. Okey, soalan terakhir. Ya. Okey, yang angkat tangan. Okey. Soalan yang terakhir yang berada di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para delegasi Madani. Soalan saya, pada hari ini ramai pelajar IPT menghadapi masalah kewangan terutama berkaitan dengan kos sara hidup yang tinggi. Soalan saya, apakah inisiatif baharu kerajaan untuk menangani masalah ini secara holistik dan lebih bersasar ketimbang inisiatif-inisiatif sebelum ini? Dan saya yakin Yang Amat Berhormat juga mahukan pelajar yang menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran dan karamah insaniah tanpa tekanan dari segi keuangan. Saya juga ingin menyampaikan salam sayang daripada seluruh warga IPG Kampus Ken Tuaran. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang terakhir itu tadi. Terima kasih. Okey, Terima silakan. kasih. Soalan itu sabar. Sebab kalau pendapat saya, bila keadaan kewangan mengizinkan, pendidikan ni bagi majoriti rakyat, mereka keluarga yang paling kaya, itu harus dibantu oleh kerajaan. Dari rendah, dari prasekolah sampai ke universiti. Jadi, apa yang beda dengan kita dengan sebelumnya? Ya, selain daripada STR, Aisara, ya, yang memberi manfaat kepada banyak, dan itu ada 3 perkara yang besar yang kita lakukan yang menyentuh kedudukan keluarga, ibu bapa, pendapatan keluarga. 1, Aisara. Kemudian STR. Tunai rahmah ini, sumbangan tunai rahmah ini mencecah 15 bilion ringgit. Ya, kepada 9 juta rakyat. Jadi yang ada di sini ini hampir semuanya ibu bapa mereka mendapat STR. Berapa jumlah? 15 bilion ringgit. Baik. Kemudian tahun ini Disember dan bulan Januari tahun depan naik gaji penjawat awam. Ibu bapa ramai yang menjawat awam, 1 juta orang lebih, mendapat peningkatan tertinggi dalam sejarah. Tahun ini, tahun 2024, dia bermakna menambah peruntukan daripada gaji sekarang 10 bilion ringgit tambahan. Tahun 2025, kerana kita naikkan gaji ini, kebanyakan ibu bapa kita terlibat. Ya. Yang rendah itu naik lagi tinggi, yang atas tu naik terbatas 7% saja. Mungkin. Atau 15% secara majoritinya. Tetapi yang bawah ada yang naik 25%, 30%. Kenaikan gaji penjawat awam kerana tidak dinaikkan selama 12 tahun. Jadi tambahan tahun 2024 10 bilion ringgit, 2025 tambahan keseluruhan gaji daripada termasuk di Sabah ini 18 bilion ringgit. Ya. Jadi ini kena tahu semua. Jadi baik, sekarang bagaimana tentang IPT yang miskin? Kita tolong melalui keluarga. Berapa? 15 bilion STR, 18 bilion ringgit tambahan untuk gaji tahun depan mulai Januari.
Baik. Untuk anak-anak, kali pertama dalam sejarah, anak-anak yang masuk kategori termiskin, miskin tegar ini. Untuk mulai tahun 2026, kita batalkan, bagi percuma, maknanya PTPTN itu yang tidak perlu dibayar semula, itu jumlah paling miskin, peringkat pertama, anak-anak IPT dikecualikan dari bayaran. Kalau tanya, mengapa tak seluruhnya, tak mampu kita. 15 bilion STR, 18 bilion tambahan gaji, dan kita tambah lagi untuk yang paling miskin kategorinya, kita bantu. Ya. Ada yang 100% percuma, dan mungkin kategori kita kaji, kalau boleh yang 80%, 50% dan sebagainya. Itu yang lain dan beza kerajaan Madani dengan kerajaan sebelumnya. Kempen pilihan raya, orang itu tak akan bercakap hal ini. Sebab itu saya nak sampaikan di sini. Khulasahnya, insya-Allah kita bertanggungjawab bukan saja kepada rakyat. Akhirnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kita pegang amanah, kita mesti tunaikan amanah. Sempurna? Tidak. Ada kelemahan? Ya. Ada ruang perbaiki? Ya. Tapi insya-Allah dengan kerjasama rakyat dan dukungan rakyat, kita akan lakukan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.